orang fikir bila dah masuk universiti, hidup dah ada arah. Padahal ramai yang dah 3 tahun pun masih tanya, aku ni sebenarnya nak jadi apa Masalahnya dari sekolah lagi kita dah diajar untuk kejar result, bukan kenal diri kita sendiri. Kita hafal syllabus tapi tak pernah faham cara otak kita berfikir. Kita ikut course sebab kawan ambil, bukan sebab kita tahu potensi diri kita sendiri. Akhirnya belajar bertahun-tahun tapi bila grad masih lagi lost. Kerja pun rasa macam tak kena. Macam pakai baju orang lain sebab ikut kehendak orang lain. Masuk you bukan jabatan kau tahu siapa diri kau sebenar. Tapi bila kau kenal diri kau dulu, baru kau tahu arah mana yang nak jalan. Kalau kau sedang cari jawapan tu, kau mulakan dengan buat analisis potential X. Bukan sekadar test personality tapi peta sebenar potensi dan arah masa depan kau. Klik link bio sekarang untuk kenal siapa diri kau dalam bidang apa yang kau patut belajar.